Hai, selamat datang ke kelas Sains tahun 6. Tajuk kita pada hari ini ialah mikroorganisma. Apa itu mikroorganisma? Mikroorganisma bermaksud hidupan seni yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Jadi, bagaimana kita dapat melihat mikroorganisma? Kita dapat melihat mikroorganisma menggunakan mikroskop. Mari kita lihat jenis-jenis mikroorganisma. Fungi, Protozoa, alga, bakteria, virus. Terdapat 5 jenis mikroorganisma. Mari kita lihat satu persatu. Fungi. Di mana fungi hidup? Fungi boleh ditemukan di udara, air, tanah dan pada hidupan lain. Fungi hidup dengan mereput atau mengurai objek yang menjadi tempat tinggalnya. Fungi membiak melalui spora. Contoh fungi ialah kulat, yeast dan penicillium. Bakteria. Bakteria wujud dalam bentuk sfera, rod atau lingkaran. Bakteria boleh ditemukan di udara, air, tanah dan pada hidupan lain seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Bakteria hidup dengan menyerap nutrien daripada benda hidup lain. Contoh bakteria ialah Spirillum, Streptococcus, Escherichia coli dan Salmonella. Alga. Alga mempunyai sifat tumbuhan. Alga mempunyai klorofil untuk menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh alga adalah Chlorella, Chlamydomonas, Volvox. Protozoa. protozoa mempunyai sifat haiwan kerana hidupan ini bergerak untuk mendapatkan makanan. Protozoa hidup dalam habitat berair seperti kolam, tasik atau sungai. Contoh protozoa adalah Paramecium dan Amoeba. Virus. Virus ialah mikroorganisme yang paling seni. Virus hanya dapat hidup dan membiak apabila berada di dalam benda hidup lain. Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Contoh virus ialah Bacteriophage, Human Immunodeficiency Virus, HIV, Coronavirus, COVID, Rotavirus dan virus influenza. Kesimpulannya. 1. Mikroorganisma bermaksud hidupan seni yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. 2. Terdapat 5 jenis mikroorganisma, iaitu fungi, bakteria, alga, protozoa, virus. Terima kasih. Jumpa lagi.